Semua orang ingat Perang Badar ni sebagai tanda kemenangan Islam. Tapi tak ramai yang tahu kemenangan ini dibayar dengan harga yang sangat mahal. Darah 14 syuhada yang pertama dalam Islam. Kisah pengorbanan yang jarang diceritakan. 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, 313 Muslim melawan 1000 orang tentera Quraisy, kemenangan pertama yang mengubah sejarah Islam. Tapi di sebalik kemenangan besar ini, ada kisah-kisah yang mengayat hati. Harisah bin Surakah syahid terkena panah musuh. Balik dari perang, ibunya bertanya tentang keberadaan anaknya. Jadi Rasulullah pun menjawab, dia di syurga. Umar bin Abi Waqqas, remaja 16 tahun yang senyap-senyap ikut rombongan perang. Kecil je orangnya dan sanggup pergi berjihad demi Allah walaupun kali pertama Rasulullah tak benarkan. Dan kemudiannya beliau syahid pada hari pertama perang. Muaz dan Muawiz, dua remaja yang sangat berani, mencari dan menyerang Abu Jahal, menewaskan musuh utama Islam. Keberanian yang sangat luar biasa. Orang boleh komen kalau nak dengar cerita ni dengan lebih lanjut.